Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan satu kes iaitu murid tahun 3 yang sering melakukan kesalahan ejaan dan menghasilkan ejaan yang tidak lengkap dalam penulisan mereka. Jadi masalah ini menunjukkan bahawa murid masih belum menguasai kemahiran asas dalam literasi menulis, khususnya dari segi pembentukan perkataan dan pemahaman bunyi huruf. Oleh itu, kami akan menganalisis peringkat literasi menulis murid ini, mengenal pasti punca serta mencadangkan intervensi yang sesuai. Berdasarkan kes ini, murid berada pada peringkat awal menulis atau peringkat fonetik dalam literasi menulis. Pada peringkat ini, murid cuba untuk menulis berdasarkan bunyi yang didengar tetapi belum dapat mengeja secara sepenuhnya. Contohnya, murid mungkin menulis makan untuk makan atau sekolah untuk sekolah. Ini menunjukkan murid masih belum menguasai hubungan antara huruf dan bunyi secara menyeluruh. Kesalahan ejaan dan ejaan yang tidak lengkap ini menandakan murid masih dalam proses perkembangan dan memerlukan bimbingan yang lebih sistematik. Seterusnya, terdapat beberapa punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Yang pertama, penguasaan fonologi yang lemah, iaitu murid tidak dapat untuk mengenal bunyi huruf yang tepat dan menyebabkan mereka menulis secara agak lawak berdasarkan apa yang didengar. Kedua, kurangnya pendedahan kepada aktiviti membaca dan juga menulis. Apabila murid membaca, mereka tidak biasa melihat ejaan yang betul. Dan yang ketiga, kurangnya bimbingan individu daripada guru ataupun ibu bapa. Tanpa pembentulan yang konsisten, kesalahan ejaan akan menjadi kebiasaan. Semua faktor ini menyumbang kepada kelemahan dalam kemahiran menulis murid. Bagi mengatasi masalah ini, terdapat beberapa intervensi praktikal yang boleh dilaksanakan. Intervensi pertama ialah penggunaan kaedah fonik secara sistematik. Guru boleh melatih murid mengenal bunyi huruf dan suku kata melalui aktiviti seperti menyebut, mengeja dan menulis perkataan mudah secara berulang. Intervensi kedua ialah aktiviti salin dan juga bina ayat. Murid diberikan contoh ayat mudah untuk disalin, kemudian diminta membina ayat sendiri menggunakan perkataan yang sama. Kaedah ini membantu murid mengenal ejaan yang betul melalui latihan berterusan. Intervensi yang ketiga ialah penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik seperti kad imbas, permainan bahasa dan juga aplikasi digital. Pendekatan ini dapat meningkatkan minat murid serta membantu mereka untuk belajar secara lebih interaktif. Sebagai penutup, masalah kesalahan ejaan dalam kalangan murid tahun 3 ini perlulah ditangani dengan pendekatan yang sesuai mengikut tahap perkembangan diri mereka. Dengan bimbingan yang berterusan dan juga intubasi yang sesuai, murid berpotensi untuk meningkatkan kemahiran literasi menulis mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.